Ini bukan deja vu. Ini time loop. Ili, pergi jumpa apa? Rantai putaran mimpi. So kita tengah bermimpi lah sekarang. Bukan saja mimpi. Rantai ni boleh putar balik waktu. Kita terperangkap dalam time loop tu sebab rantai ni. Dia beritahu masa diorang tengah bina apartmen ni dulu ada banyak penampakan. Kau tak payah tunjuk baik sangatlah dengan Ili. Sudahlah korang. Kau tak ingat ke korang akhir cakap pasal benda yang sama? Buat benda yang sama? Sekarang ni kita dah terlambat. Kita dah mati banyak kali. Lepas dia mati, kau akan mati. Hakim, dah. Kita kena lari sekarang. Cepat! Kita kena juga cari jalan keluar daripada apartmen ni sebelum kiraan time loop tu habis. Dan sebelum matahari terbit. Kalau tak, kita semua akan terperangkap kat sini selama-lama. Nama saya Elisha Sanda. Saya memegang watak sebagai Iliana dalam cerita Citra Apartment. Watak ni Elisha tak pernah ambil. Jadi Elisha ambil sebab first is the director, Ambo Rizal. Saya memang percaya dengan karya dia. Dan bila saya tengok watak Iliana tu, saya rasa okey, watak ni saya tak pernah bawa dan saya rasa watak ni lain daripada yang lain. Sebab bila you dapat vision dalam cerita tu, dia tak semua orang boleh faham. Tapi bila saya memegang watak tu sendiri, saya rasa watak tu memang lain daripada yang lain. Bila saya dapat naskah Citra Apartment, saya pun submit proposal kepada Finas. Bila saya dapat tahu Finas menyokong filem untuk menerbit filem ini, saya pun rasa teruja untuk menghasilkan filem Citra Apartment. Nama saya Chia dan saya memegang watak Joey dalam filem Citra Apartment. Filem Citra Apartment ni merupakan filem kedua saya, tapi this is my first filem seram. So, saya rasa sangat happy dan bersyukur sebab dapat peluang untuk berlakon dalam filem ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Razdan Samsudin. Saya memegang watak Hakim dalam Citra Apartment. Kalau sebelum ni kita tahu cerita seram yang kita pernah tengok selama ni, okey, hantu, jump scare, whatsoever lah. Tapi untuk Citra Apartment ni, dia berkaitan dengan time loop. So macam waktu tu berulang dan kita orang sendiri yang shoot kadang-kadang confused. Ni scene tadi bukan dah buat ke? Sini dah bukan dah lepas ke yang semalam punya? Kita orang sendiri pun macam deja vu. Dah buat lah sini, macam tu lah. Sebab genre dia sci-fi berkonsep looping. Jadinya akan membagi penonton berfikir sambil menonton. Selalunya kita tengok cerita horror, dia memang ada jump scare, dia memang ada panik, intense. Tapi cerita ni dia punya panik dengan intense tu dia lain sebab dia adalah time loop. Bila dia time loop, macam you kena bunuh, you hidup balik. Dalam Malaysia, saya rasa I tak pernah nampak lagi ada filem seram yang bertemakan time loop. Seperti yang kita tahu, Citra Apartment ni genre dia seram. So cabaran bagi saya adalah masa lah. Sebab kita shoot start daripada malam sampai pagi. So kita punya circle waktu rehat tu berbeza dah sekarang. Cabaran saya dapat ialah skrip sebab dia film looping. So perlu masa yang panjang untuk pre-pro. Segi produksi tak senang mendapat lokasi yang sesuai untuk shoot film ini. Setelah beberapa hari syuting, saya perasan yang akting, lakonan, teknik
yang diperlukan dalam filem seram sebenarnya agak berbeza dengan filem ataupun drama yang saya pernah lakonkan sebelum ni, dan saya belajar sesuatu yang barulah. Okey, harapan saya untuk filem Citra Apartment ni, saya harap sangat penonton boleh terima sebab cerita ni dia bukan cerita hantu yang jump scare, dia cerita hantu yang berbeza dan saya rasa cerita ni sangat-sangat unik. I hope filem ni akan mendapat sambutan yang baik daripada audience, especially Malaysia audience, because this is the filem Malaysia, yang filem seram Malaysia yang bertemakan time loop. So I hope we get a great support from the audience lah. Yep. Sila saksikan Citra Apartment. Citra Apartment di Pawagam. So kalau nak tahu apa kelainan filem ni, kena tengok sendiri. Tak boleh nak bagi tahu sekarang, nanti tak surprise. Korang semua kena pergi tengok cerita Citra Apartment ni sebab dia memang interesting. Saya sebagai pelakon pun saya rasa interesting. Saya rasa sebagai penonton di luar pun akan rasa benda ni interesting. Jangan lupa tengok tau.